Pernah tak korang tanya doktor, kalau ECG seseorang itu menunjukkan dia ada sumbatan dekat salur jantung dia, adakah sumbatan tu boleh dirawat dengan ubat sahaja ataupun boleh dirawat dengan angiogram ataupun boleh dirawat dengan bypass ataupun perlukan ke semua rawatan? Ubat pun kena buat, angiogram pun kena buat, bypass pun kena buat. Yang mana satu rawatannya? Kalau ECG seseorang pesakit yang mengalami serangan jantung menunjukkan ada blok, kita perlu membuka blok itu. Kalau sekadar makan ubat saja tak cukup, kita kena buat angiogram untuk confirm blok tersebut. Bila kita buat penyiasatan angiogram dan kalau kita jumpa hanya satu atau dua sumbatan yang lebih 70%, pada masa itu kita akan tukar angiogram ni kepada rawatan angioplasti di mana kita boleh masukkan balloon ataupun stent. Tapi ada juga segelintir pesakit yang mungkin ada 3 blok. Kalau 3 blok dan 3 blok tu lebih 70%, masa tu kita akan rujuk kepada doktor pakar pembedahan jantung untuk buat bypass. Ada setengah pesakit kalau dengar kena buat angiogram, kena buat bypass, terus dia takut, dia tak nak makan ubat je. Boleh tak rawat dengan ubat je doktor? Untuk kesihatan pesakit tersebut, kalau dah pun kena serangan jantung, sekadar makan ubat saja tak cukup. Kita risau kalau hanya makan ubat sahaja, risiko untuk dapat serangan jantung yang baru lebih tinggi in the first month and the first year. Boleh tak clearkan sumbatan dekat salur darah jantung tu dengan jus pegaga ataupun jus halia ataupun clearkan dengan cara jampi? Boleh ke? I don't think those things work. I had patients who tell me they've gone for some special treatment and they want me to check balik. Ada tak block tu lagi sekali? And you know what? The block is still there. So the best way is to do an angiogram and angioplasty. Kalau dah buat angiogram, angioplasti, dah clearkan sumbatan di dalam salur darah jantung tu, masih kena makan ubat cair darah ataupun dah tak perlu dah? Actually, bila kita masukkan stent atau balloon, kita buka sumbatan itu. Plug ataupun cholesterol plug di-pushkan at the side of the vessel. Walaupun kita dah masukkan stent itu benda asing. Kita kena jaga stent itu for the rest of your life. Kena makan ubat cair darah, kena makan ubat kolesterol every day sepanjang hayat. Tak boleh nak stop sebab kita nak jaga stent yang kita masukkan tu. Satu lagi soalan famous daripada netizen adalah kalau salur darah diorang blok 30% ataupun 40% ataupun 50% dan doktor tak letak stent untuk salur darah diorang, tak clearkan sumbatan tersebut, macam mana pesakit nak clearkan sendiri sumbatan tersebut? Ada tak apa-apa rawatan ubat ke yang boleh pecahkan lemak yang 40-50% tu? Sebenarnya kita tak boleh nak clearkan blok itu. Kita boleh perlahankan progression of the block. Katakan kalau doktor kamu buat CT scan and he said it's a 30% block, the doctor will start you on a cholesterol medicine. Tujuan cholesterol medicine ni ialah untuk elakkan blok yang 30% or 40% ini daripada membesar. Hopefully in the next 5 years ke 10 years ke, blok tu remain 30-40%. So tak perlu nak buat stent. Kalau nak clearkan, it's not possible. Kalau seseorang tu ada sakit dada, apa ujian dan juga pemeriksaan dan juga rawatan yang sepatutnya diberikan? Kita akan buat ujian darah untuk tengok enzim tu ada meningkat ke tidak, enzim jantung. Kita akan buat ECG. Sekiranya enzim itu normal, kita akan proceed dengan CT scan ataupun echocardiogram. Sekiranya enzim tinggi, kita akan terus buat angiogram dan kalau angiogram menunjukkan blok yang besar, kita akan masukkan stent ataupun balloon. Ujian saringan terbaik untuk seseorang yang mengalami sakit dada adalah kena buat ECG, kena buat ujian darah. Kalau perlu buat CT scan, kalau dah confirm serangan jantung, terus buat angiogram dan juga angioplasti untuk merawat salur darah jantung orang tersebut, buka sumbatan dan berikan ruang pengaliran darah yang baru kepada pesakit tersebut. Saya Dr. Prem Nathan Arumuganathan, Consultant Interventional Cardiologist, Columbia Asia Hospital, Bukit Jalil. Columbia Asia Hospital Bukit Jalil membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.